Tidak pedas tapi aman. Dia hati cakap tak pedas lah guys. Ya Allah. Okay, now kita berada dekat Abang Strawberry dan dia orang ada tempat terbaru which is malatang. Macam mana nak makan malatang ni? First kali ambil bowl dan ambil dia punya senduk ni. Okay, dekat sini kita ada pilihan mie, noodles. Kita nak pilih mihun boleh, kuih tiaw boleh, ni Maggi, lepas tu mie besar apa semua. And then kita ada pilihan veggies dekat sini. Dan lepas pilih semua, letak dalam ni dan kita akan pergi ke next section. Okay, dah pilih veggies semua, kita boleh pilih makanan-makanan frozen macam meatballs, crab dan sebagainya. Kita ada lamb juga dekat sana, kita ada beef, kita ada udang fresh, kita ada sotong fresh. Dan bila dah pilih semua, dan kita boleh pergi timbang. Jom kita pergi timbang. Okay, so sebelum kita timbang, kita kena decide dulu kita nak sup yang mana. Kita nak sup malatang pedas ataupun miso soup yang tak pedas. Ataupun kalau kita nak campur malatang dengan miso pun boleh. Okay, so bila kita dah decide nak pilih apa, kita boleh decide nak pilih air pula. Kita ada strawberry cordial atau lemon tea. So dekat sini kita akan timbang, kita bagi tahu sup apa, kita bagi tahu air apa, kemudian kita boleh duduk dan dia akan hantar dekat kita. Kita dah pilih tadi, dah pilih sup semua kan. Now kita nak buat sos dia. Ini first time saya nak buat sos saya sendiri. So saya akan campur dengan apa yang saya suka lah. So saya suka garlic dalam ni. Saya suka flake ni dengan minyak ni, tak sikit je. Lepas tu ni sasami, kita letak banyak sikit. Dan daun ketumbar. Kita duduk dekat meja, jom. Tidak pedas tapi aman. Dia hati cakap tak pedas lah guys. Ya Allah. Saya try sangat. So jangan lupa datang.